itulah baru kita sebarkan pada orang lain. Okey, jadi macam mana? Amanah pada diri sendiri kan macam mana? Okey, yang pertama dia kata mematuhi suruhan dan larangan Allah. Segala apa yang Allah suruh dalam dunia ni semuanya amanah untuk diri sendiri. Contohnya solat. Adakah solat tu kalau dia buat dia terlepas daripada dosa? Contohnya, kalau awak buat, kawan awak terlepas daripada dosa, macam kita bersolat? Tak. Solat tu awak tak buat, awak ada dosa. Jadi amanah pada diri sendiri. Seterusnya, memelihara penampilan diri itu pun amanah. Dalam Islam ada yang cakap an-nazafatu minal. Pernah dengar tak? An-nazafatu minal. Tak? An-nazafatu minal iman. Apa maksudnya? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Kalau awak seleki datang sekolah, kan? Dengan kalau lelaki bajunya koyak-koyak, tak pakai ikan pinggang, stokin sebelah ada, sebelah tak ada, rambut tak sikat. Ada orang nak tak kawan dengan awak? Awak rasa lah kalau penampilan awak macam itu, nak tak orang kawan dengan awak? Tak kan? Itu lelaki. Kalau perempuan dengan apa, owning sengit sana sini kan, lepas tu tudungnya comot-comot, agak-agak ada tak orang nak kawan dengan awak? Tak kan? Ya, awak sendiri tahu benda tu sebenarnya adalah amanah untuk diri awak, penampilan awak. Okey, yang seterusnya, berdisiplin dan mematuhi peraturan bersungguh-sungguh dan rajin. Okey, berdisiplin dan mematuhi peraturan ini pun amanah untuk diri sendiri. Contohnya kat sekolah. Kita kat sekolah, apa yang membuatkan rasa sekolah ni tak best? Sebenarnya, apa yang membuat rasa sekolah ni tak best? Apa? Dia apa? Awal rasa sekolah kan? Rasa sekolah tak best. Kalau ada insiden, apa yang awak rasa tak best? Ha? Tak dengar apa ini? Apa tu? Kerja sekolah. Okey, kenapa awak rasa tak best? Sebab awak langgar semua peraturan sekolah. Okey, cuba awak ikut semua. Okey, saya bagi contoh. Pagi awak datang awal, ada siapa nak marah? Cikgu marah tak awak datang awal? Ada cikgu datang. Kau datang awal baru balik? Dia datang awal tak ada? Awak datang marah baru kena, lambat baru kena marah. Betul kan? Saya datang awal ni. Okey, dah. Okey. Lepas tu, awak buat kerja sekolah, ada 3 orang. Ada cikgu marah kan? Kau buat kerja sekolah, padam balik kau mesti apa? Ada? Tak ada tak benar lagi. Ataupun awak nak pergi sekolah, alhamdulillah, tanya, terima kasih awak ni jadi tu. Ada? Kalau ada cikgu yang itu bagi tahu saya tahu cikgu yang mana. Okey, betul? Cikgu tak marah kalau awak buat kerja sekolah. Lagi apa? Kalau awak ikut peraturan semua ada cikgu orang. Tak ada. Jadi kalau awak buat semua benda yang peraturan ada kat sekolah, ada cikgu orang tak? Jadi seronok tak awak datang sekolah? Okey, betul tak? Cuma kalau awak kan, awak buat sekolah awak sendiri, awak dah rasa seronok. Awak tak siap pergi sekolah, datang marah. Datang sekolah lambat, marah. Biasa datang sekolah marah. Tak kan? Jadi nak elak ni marah apa? Ikut peraturan sekolah. Itu yang dikatakan sebagai disiplin. Jadi awak jaga disiplin ni, awak bahagia. Awak jaga disiplin ni, awak tak best. Okey, bersungguh-sungguh dan rajin. Ini pun sama. Selalu kita persoalkan diri kita sendiri kan. Kita tanya kawan-kawan kita, kau ni pandai lah, cikgu saya puji kau sebab kau ni pandai apa semua. Tapi hakikatnya dia usaha tak? Dia tak pandai. Dia usaha. Cuba pandang diri awak sendiri. Awak tengok pandai kan? Dia usaha. Awak usaha sama macam dia tak? Awak rajin sama macam dia tak? Awak tahu tak? Tapi awak nak jadi macam dia. Cuba dulu. Kan? Okey. Jadi ini adalah amanah untuk intimidasi. Jadi apa yang kalau kita tak amanah? Yang pertama meningkatkan iman. Sebab apa Nabi kata orang antara segi orang munafik adalah orang yang tak amanah. Lepas tu tidak diridai Allah. Allah benci orang yang tak amanah dan hilang kepercayaan orang ramai. Macam mana Nabi Muhammad, orang Qurani Al-Amin, sebabkan dia ada sifat amanah. Okey. Itu adalah amanah terhadap diri sendiri. Okey, kita tengok amanah seterusnya adalah amanah terhadap keluarga. Apa pula amanah keluarga? Ustaz kata amanah diri sendiri ni amanah keluarga apa pula? Okey, amanah keluarga ni macam mana? Apa yang kita perlu buat sebagai ahli keluarga? Setiap orang dalam keluarga awak kan amanah. Ayah awak ada amanah dia, mak awak ada amanah dia,
awak ada amanah, adik awak ada amanah dia untuk ditunaikan ke atas keluarga dia. Okay, contohnya apa? Sebagai anak, awak perlu taat kepada ibu bapa. Kalau awak tak taat pada ibu bapa, awak buat hal sendiri je kan. Tak dengar ni, mak awak suruh solat tak buat, mak awak suruh tolong basuh pinggan awak tak basuh, mak awak kata suruh kemas diri awak tak kemas, semua awak dah buat, awak biar je. Agak-agak keadaan dalam rumah awak tu best tak? Tak best kan? Okey, lepas tu apa? Bertanggungjawab terhadap amanah keluarga. Contoh mak awak kata jaga ni. Jaga adik, mak keluar sekejap pergi pasar, awak pun saja je, awak main phone. Main phone, lepas tu adik awak tak jaga, tiba-tiba adik awak main dekat dapur, pergi ni pisau kat dapur. Jadi cik lagi tak tahu apa. Tahu-tahu bukan pisau, tapi dia kat tangan dia. Salah siapa? Salah adik awak ke salah awak? Salah awak. Sebab amanah tu pada siapa? Amanah tu tadi pada siapa? Mak awak kata? Pada diri awak. Lepas tu, berdisiplin dan mematuhi peraturan, okey, sama lah. Dan bersungguh-sungguh dalam hidup. Okey. Jadi kita tengok, apa sudah dalam jadi tak amanah? Ini yang pertama, menjadi anak derhaka. Nak jadi anak derhaka? Tak nak, tapi kalau mak kata, okey, contoh. Mak kata, tak payah, okey, tak nak bersarah dalam sini. Sarah, tolong sebagai nanti lah mak, malas lah. Sebagai kali paling malas kan untuk perempuan kan, betul tak? Sebagai kali, lipat baju, betul tak? Dan lagi pula mak awak kata, cikgu dah tahu lah. Contoh, Amir tolong buang sampah. Mesti malas dia buang sampah, betul tak? Dia pula, cikgu tahu dah. Laki ni kerja buang sampah, perempuan mesti lipat baju, mesti dia baju, betul? Mesti malas dia. Tapi apa salahnya awak buat? Dia buat dalam balik tak? Itu nak disiplin diri awak. Okey, bercerita nak membaik keluarga menjadi sebuah daripada menjadi negara, melahirkan anak yang tidak mengenang. Okey, misalnya menceriakan. Okey, keluarga menjadi renggang. Maksudnya bila awak tak ngam lah, tak ngam mak ayah awak. Lah mak ayah awak terasa hati dengan awak. Apa saya tak nak? Okey, lepas tu melahirkan anak yang tidak mengenang ibu apa dan dibenci oleh adik-beradik. Okey, ini yang biasa. Dibenci oleh adik-beradik. Ada tak kalau awak buat semua benda tapi adik-beradik awak tak buat? Ada tak? Ada kan? Awak suka tak? Tak suka kan? Jadi awak perlu buat dekat balikkan dia. Perlu awak buat balik dekat dia benda yang sama ke? Perlu. Nampak tu tak awak tak nak keluarga awak bahagia? Awak tak amanah lah tu dekat keluarga awak. Patutnya kalau contoh adik awak tak buat, awak ajak dia buat sama-sama. Ajak tak buat sama-sama. Janganlah awak ajak dia buat, lepas tu awak tinggal dia. Lama-lama nanti dia akan buat sama-sama. Contoh ada abang awak tak awak tak buat, ajak dia buat lama tak apa. Dia memang dah besar, tapi kalau dia tengok awak buat lama-lama dia buat, awak buat sama-sama. Biasalah awak sikit-sikit dia kan, lama dia buat juga sama-sama. Yang penting kita buat amanah masing-masing. Okey. Dan terakhir, amanah terhadap masyarakat. Okey. Cara mengamalkan sifat amanah terhadap masyarakat. Okey, yang pertama, menghormati jiran, guru, rakan dan masyarakat sekeliling serta menyertai program kemasyarakatan. Okey. Jiran adalah antara perkara yang selalu Nabi sebut dalam hadis. Kalau nak dapat keredaan daripada Allah, jaga hati jiran, jaga hati guru, jaga orang hati orang sekeliling. Okey, kenapa kita kena jaga amanah terhadap masyarakat? Sebab semua benda itu bermula daripada masyarakat. Nak bina satu negara Islam yang baik, nak bina satu awak selama ni impikan kita nak jadi negara Islam macam zaman Nabi Muhammad SAW lah. Dan kita nak jadi negara Islam yang maju lah. Tapi masyarakat dia tak amanah, boleh tak? Masyarakat dia pentingkan diri sendiri. Kalau dengan jiran sikit-sikit gaduh, kalau dengan kawan asyik kutuk-kutuk je, agak-agak jadi tak satu masyarakat yang amanah? Tak kan? Jadi nak jadi masyarakat yang amanah, kita hormat menghormati antara satu sama lain. Terutamanya guru kat sekolah. Guru kat sekolah hari
kisah kan, Imam Syafi'i sewaktu dia belajar dengan Imam Malik. Saya dah cakap Imam Syafi'i ni apa? Imam? Siapa ingat? Imam Syafi'i ni apa? Imam Mazhab. Imam Mazhab Syafi'i. Saya dah belajar tak dah. Betul tu. Imam Mazhab Syafi'i. Imam Mazhab Syafi'i ni nak belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni Imam Mazhab Malik. Dia belajar selama, saya 13 tahun. Belajar dengan Imam Malik ni, face to face ni, satu-satu. Jumpa hari-hari 13 tahun duduk dengan Imam Malik. Apa 10 tahun terutama yang dia belajar dengan Imam Malik? Dia tadi kata 10 tahun yang pertama dia belajar dengan Imam Malik adalah adab dan akhlak. 10 tahun belajar adab dan akhlak. Bukannya setahun, bukannya 2 tahun, berapa? 10 tahun. Nak betapa susahnya nak membentuk akhlak seseorang. Betapa penting akhlak ni. Imam Malik nak kena dia ajar akhlak lagi 10 tahun. Lepas tu lama-lama dia ada ilmu lain, ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, wali Nabi. 3 tahun. 3 tahun belajar semua. 10 tahun adalah akhlak